Subhanallah. Kabur. Ini baru tak kabur. Saya malakkan lampu, sebab itu kabur. Saya malakkan lampu. Ya Allah, itu apa? Tak ada. Tuan rumah, kat sini ada tikus ke? Takkan ada tikus atau kucing? Tuan rumah, ada tikus atau kucing? Boleh beritahu saya? Tuan rumah, ada tikus ataupun kucing? Oh, ada tikus. Oh, ada tikus. Terkejut aku. Nasib baik aku tak terbuka silat aku tadi. Pukulan 77. Nak terkeluar dah tu tadi. Bismillah. Alah, tikus ni tahu. Dari ruang tamu tadi aku dengar tok 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 tadi. Aku baca ayat kursi 3 kali ni, keluar dia ni. Serius. Keluar dia ni. Betul. Okay, jom kita pergi atas. Bismillah. Ada aura ada yang tidak bagus dalam rumah ni. Itu saja. Adakah disebabkan manusia hantar ataupun memang jin tinggal kat sini? Saya pun tak tahu. Jom kita rungkaikan. Bismillah. Subhanallah. 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 Oh, tu kena lampu kena hidup. Aku bagi off sekejap. Bismillah. Baik. Takut ke? Bismillah. Ya Allah, ya Tuhan, Allahu Akbar. Ya Allah. Dekat atas ni lah ada sesuatu, geng. Guys, dekat atas ni lah ada sesuatu. Guys, 12,000 orang dekat sini. Seorang satu koin, alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Boleh guys? Boleh bantu saya ataupun seorang satu koin pun tak ada masalah, InsyaAllah. Okay. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih, Erik. Terima kasih, geng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillah. Okay guys, ini bilik mak mereka. Jom, kita tengok. Bismillah. Ada orang yang tak bagus ni. Ada benda yang tak bagus. Oh lah, ada benda yang tak bagus lah. Subhanallah. Terus ada benda yang tak bagus. Oh, memang terus. Ada benda yang tak bagus ni. Tak apa ni. Tak apa, kita masih bermain dengan dia lagi. Okay. Bismillah.
Okey guys, insting saya mengatakan disebabkan satu barang ni sahaja, gangguan demi gangguan. Dah berapa tahun gangguan ni? Baru saja ke ataupun masa kamu tinggal kat sini? Setahun? Sebab satu barang ni sahaja, antara jin ataupun barang sihir. Subhanallah. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa? Lampu atas dah tutup tadi. Semua lampu pun dah tutup tadi. Dari rumah lama dulu. Hah? Lampu atas dah tutup tadi. Semua lampu pintu dah tutup tadi. Oh, itu rumah. Biar betul. Jadi siapa yang buka? Betul kah? Cuba jujur dengan saya. Tak, cuba jujur. Betul lah? Ya, betul tak? Ya Allah. Jadi siapa yang buka? Hantu je yang buka ni. Ya Allah. Allahu Akbar guys. Ini tuan rumah tahu yang bagi tahu, bukan saya tahu. Padahal semua tutup dah tadi. Bismillah. Bilik kedua. Okey, bilik ni pernah ada sesuatu kah? Bilik ni pernahkah ada sesuatu? Tuan rumah? Pernahkah? Allahu Akbar. Bilik ni yang selalu adik saya tengok lembaga hitam. Yang sini. Yang dekat sini ke? Wah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillah. Oh, dua. Rendah, apa kau sentuh tu boleh? Tak, aku sentuh je. Dia tak pakai surah lah, memang saya aku sentuh. Tengok. Bismillah. Okey, ketiga dah. Okey, ni bilik. Pernah ada sesuatu bilik ni. Okey, sekejap.
Dia lag sekejap sekejap je lag. Bilik mak tak ada. Tahu. Yang tu bilik tu. Yang tadi tu meremang. Okey, dah okey dah. Okey. Saya letak korang kat sini boleh? Saya letak korang kat sini, aku naik atas. Tapi aku akan bergerak. Aku pusing-pusing je tengok. Boleh guys? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak? Kalau boleh syukur. Boleh tak geng? Tak geng, saya bukan dekat Samarahan tu saja. Saya dekat Bintulu. Saya dekat Bintulu, dekat Lasar Kenyalang. Ada event Rasa Fresh dekat situ, okey? Korang faham? Okey, jom kita pergi atas. Bismillah. Sesuatu lah guys. Mau ada sesuatu. Aku rasa dia beli rumah lama doang ni. Bukan dah beli sini. Tak apa, saya cuba tarik. InsyaAllah. Kat sini okey. Oh, kenapa? Dekat sini okey. Ni dekat dua bilik ni. Macam ada sesuatu. الله لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات وهو العلي.
Okey, tak apa. Woi. Bahaya benda ni. Subhanallah. Terima kasih guys, terima kasih. Guys, ni suara tu donat. Itu terus ibu nak kat sini, come on. Bismillah. RM13,000 soal tu donat komplit kita punya tas. Okay. Bismillah. Ini baru sekali baca ayat kursi. Belum 2 kali. Belum 3 kali lagi. Okay. Jumpa dah ke belum bang? Belum jumpa apa-apa lagi. Okey, tuan rumah mungkin ada keluarga dekat sini. Saya nak beritahu memang ada sesuatu dalam rumah ini, iaitu ada antara barang sihir, orang hantar, manusia hantar, ataupun benda jin yang dibawa daripada luar ke sini. 2 perkara saja. Saya cuba malam ini nak bagi habis tak? Okey, tuan rumah nak bagi habis hari ni ataupun nak part tu? Kalau nak part tu, kalau nak bagi habis hari ni, saya bagi habis hari ni. Kalau nak part tu, nak 100%, kita teruskan. Kita bagi habis. Ingat, kalau saya pengsan ke apa, saya buka kunci Saya takut saya pengsan. Ya Allah, ya Tuhanku. Okey, saya cuba Saya cuba kat saya cuba. Jos, makasih Jos. Terima kasih Jos. Geng, kita punya tas ada lagi 5K. Okey, saya terus terang. Sebab kita kan fikir tadi banyak lag dekat sini. Okey, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 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 Allah Akbar. Terima kasih bang, terima kasih. La ilaha illallah. Habiskan sekali.
Bismillah. Lah. Allah Akbar. Apa tu? Saya tak bukan. Yang itu yang macam tu lah tu. Itu bunyi apa tu? Tu rumah itu bunyi apa? Tu rumah itu bunyi apa? Bunyi kowe ke? Bunyi Xbox ke apa? Dia cakap oh. Bunyi apa tu? Terima kasih je. Terima kasih korang semua. Guys, ni completekan insyaAllah. Boleh guys? Macam tu bunyi yang dengar adik dekat dapur. Oh macam tu lah. Okay, kita tengok. Oh macam tu lah. Aku rasa kowe lah bunyi macam tu. Sekejap, kita cari. Bismillah. Tapi memang ada barang dalam rumah ni.
Oh, okey, faham lah. Okey, tuan rumah, yang bunyi itu adalah tikus dekat atas. Dia buat sarang ataupun dia gigit apa yang patut dekat atas dik ni. Bukan saya faham dah. Okey, sebab dekat rumah saya pun ada macam tu juga, dekat Sabah. Tikus. Itu tikus. Tikus, bukan hantu ke apa ke, itu tikus. Okey, itu tikus. Kena upah seorang ataupun kena buat jerat dekat atas ni. Okey, faham tuan rumah? Itu tikus. Yang bunyi-bunyi itu tikus. Saya fikir ini ke? Tikus. Ya. Tikus. Kena ni ya. Tuan rumah? Okey tak tuan rumah? Faham tak apa maksud saya? Itu tikus. Kalau saya dekat luar ni, kalau dekat luar, okey, buah durian. Kalau dekat luar tak ada apa-apa. Ataupun bunyi yang ni. Tak adalah bunyi ni. Ya, faham. Okey, itu bunyi tikus, tapi ada benda sesuatu dalam rumah ni. Itu kita nak keluarkan. Okey. Sian, keluar tak dapat tuduh tu. Okey, kita habiskan malam ni kan, boleh? Dekat ni tak ada apa-apa, cuma dekat atas. Okey, kita habiskan malam ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ard, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad sallallahu. Allahu akbar. Dekat bawah macam ada sesuatu lalu dekat belakang aku tadi, guys. Serius, dekat bawah. Allahu akbar, subhanallah. Ini apa ni? Ada apa? Allahu akbar, aku pernah ya Allah. Subhanallah. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tajlil wa asara alaihim tayran ababil tarmihim bihi jarutin min sijil faja'alhum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. Subhanallah. Ya. Tarik. Allahu akbar. Subhanallah.
Ya Allah Tuhanku, Engkau permudahkan segala urusanku ya Allah. Engkau permudahkan segala urusanku ya Allah. Okey, tuan rumah, harap-harap dapat doa banyak-banyak. Okey, saya dah sedaya upaya dah. Okey, aku punya mata dah kabur. Mata aku dah hitam putih saja. Aku tak berapa nampak jalan. Subhanallah. Ya Allah, ya Tuhan, Masya Allah. Serius, ini serius. Subhanallah, 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 Allah, subhanallah, 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 Allah, subhanallah, Allah, subhanallah. Best masuk, ambil sarung tangan, bagi dekat saya di atas, ataupun bawa sekali owner tuan rumah, boleh tengok sendiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadi tak ada guys. Oh, tadi nak ada apa? Kan? Lucu kan benda ni? Tak ada. Kalau tuan rumah nak tengok, tengoklah sendiri. Tuan rumah mau? Tengok? Apa tu? Halo, apa tu? Sapu tangan dia? Sapu tangan. Ya Allah, aku dekat Bintulu guys, dekat Bintulu. Tuan rumah mau naik kah? Saya tak nak. Ini di luar apa tu? Tu di luar. Timur bakar. Ataupun anak dia. Mana anak dia? Anak dia lelaki dan perempuan. Datang sini kalau mau tengok. Kamu tu tak nampak kah benda ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Tuan rumah mau tengok? Tak logik betul kan? Tak logik kan? Tapi kena logik. Sebab benda sihir memang kiriman guys. Memang kiriman benda ni. Korang percaya tak percaya, tunggu keluarga korang. Mak nangis. Oh, mak kamu nangis? Allahu Akbar. Dia nangis kenapa? Dia menangis kenapa? Kenapa dia menangis? Apa dia fikir sekarang? Yang mak mereka menangis tau. Ya Allah, Tuhanku, Allah. Mak dia menangis. Allahu Akbar. Kenapa tu menangis? Ya, tak apa, boleh tengok saja. Sabar tenang. Kenapa dia menangis? Suami saya gara-gara dia sakit. Tak apa, tengok. Mungkin bukan dari sini.
Mungkin daripada atap ataupun daripada tempat tinggal lama kamu mungkin. Okey. Kemungkinan ataupun daripada luar. Allah. Kiriman kalau ini kiriman. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Bismillah. Apa ni, macam besi, macam duit siling dekat dalam, macam tanah. Belum sampai beberapa bulan lagi. Kamu okey? Okey? Kaki saya, lutut saya sakit. Sakit lagi? Apa? Pas bakar ni okey lah, tak masalah. Ayo turun, jom. Subhanallah. Orang tahu satu keluarga tu guys. Orang satu keluarga. Baru je ni. Bukan lama. Baru je, tapi macam lama kan. Tapi masih hidup lagi. Tengok tanah masih lembut. Macam duit siling. Macam duit siling. Macam Allahu Akbar. Macam masih hidup. Ya guys, betul. Korang tak percaya tak apa, tunggu keluarga korang kena baru korang percaya. Okey? Dekat situlah kenapa kita buat live seperti ini. Mungkin korang belum pernah nampak dekat explore apa tu, korang pernah nampak paranormal lain, apa tu terjumpa ini explore lain. Kau anggap apa pembulak, apa kalau orang cakap pembulak. Tapi kebanyakannya saya jumpa benda seperti ini. Alhamdulillah, setiap keluarga sihat walafiat. Syukur nikmat Allah. Okey? Pembulak ke pembual? Kalau ni tak percaya tak apa guys. Sebab benda ni dah memang aku seorang dalam rumah. Tak ada ramai-ramai pun. Owner ada, anak-anak dia sekali pun ada. Nasib baik bapak dia balik kampung. Subhanallah. Pembual. Tunggu keluarga di sini kena barulah. Okey. Kita buka dulu. Mana? Situ. Ada petrol. Subhanallah. Baik. Itulah. Itu betul lah benda ni. Saya pun benda ni, saya tak nak jumpa benda ni, buat sakit badan aku. Subhanallah. Ya Allah, Tuhan ku, subhanallah. Bismillah.
Jangan bagi tengok. Tapi tak tahu, kain sudah lama. Tengok dalam dulu. Aduh. Ya, bismillah. Kain dah lama. Entahlah. Duit siling. Duit siling pun sudah lama. Di sini tak Malaysia ke? Malaysia punya. Belum mut dah duit siling ni. 2000 berapa ni? 2005. Yang ni pula. Tanah orang meninggal sudah. Ini kain kapan. Aduh. Kain biasa ni kain kapan. Kain kapan. Allahu Akbar, subhanallah. Inilah yang selalu muncul dekat rumah kamu. Tapi tak boleh bakar duit siling ni. Kena buang jauh-jauh. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Cek garam. Kena buang lah. Kita buang jauh-jauh ni. Oh ya, buang dekat tu tasik tu, jabatan tu kan. Jabatan sini jauh ke? Jauh ke? Tak jauh-jauh kan? Ini tak boleh buang sembarangan kan. Buang dekat laut. Okay. Okay guys, yang ni adalah tanah kubur. Okay, tanah kubur dan juga kain. Tadi tu duit siling. Tanam duit tu. Bukan abu mayat ke? Saya pun tak tahu guys, tapi dia punya bau, dia punya bentuk, dia punya pasir ni tanah kubur. Ada yang keras, ada yang halus. Dia macam tanah jasad pun ada orang meninggal. Serbuk-serbuk yang tulang-tulang tu iya juga. Macam Cina punya. Korang faham lah benda ni. Halus kan dia, macam abu kan. Halus. Fungsi apa tu boleh? Okey, ni fungsi ni untuk menyakitkan keluarga ni. Ayah mereka tak rasa apa-apa, tapi anak-anak mereka alami. Dan juga isteri dia sedang sakit sekarang. Itu saja saya boleh cakap lah. Lebih-lebih tak boleh. Apa yang saya jumpa, inilah dia. Okey. Macam abu, ialah jasad tu MAYAT lah. Macam abu jasad.
So jom kita baca doa dulu. Mungkin benda bercampur lah, tak tahulah bang. Benda bercampur. Mana betul? Dah mancis? Macam Oh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada plastik ke? Ada tu plastik. ada. Bismillah. Subhanallah. Dia kayu. Bawa jauh-jauh lah. Bawa masuk dalam. Allahu Akbar, subhanallah. Yang hantar tu siap-siap rumah sakit, tak tahulah bang. Itu tanggungjawab Tuhan. Tuhan yang bagi punishment dengan manusia tu. Kita tak boleh bagi punishment. Okey? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Syukur. Geng, katakan alhamdulillah guys, boleh? Katakan alhamdulillah. Boleh? Katakan alhamdulillah. Insting saya kata betul guys benda ni. Dia cakap ada lah. Kalau tak ada lah. Okey? Bismillah. Tengok sampai mak dia menangis. Allahu Akbar. Bismillah. 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 Hey guys, 8,000 orang kat sini. Seorang satu koin boleh? InsyaAllah. Boleh guys? Barang-barang pecah semua apa memang tak ada. Woi, nak pengsan tu aku. Ya Allah. Kepurung, makasih kepurung. Guys, tinggal 2K lah guys, come on geng. InsyaAllah.
Allahu Akbar. Guys, tinggal 2 kilo lagi. Satu donat. Okey lah, macam ni okey. Tak masalah. Okey, mana adik aku ni? Ji? Oh Ji? Ji? Mana, tidur kah? Ji. Sini, azan. Nasib baik ada adik aku guys. Ini adik aku. Adik kandung aku. Boleh belajar sikit. Allah Akbar. Ni azan. Terus. Sini. Sini kan? Ya. Okey. Jap. Mana situ? Ngantuk kah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hidup berapa lama? Aku beri tahu sekarang. Masa bukan? Wih, hidup. Sini. Biar kau hidup. Siapa kan? Di mana? Di luar sana. Setiap tunggu. Beritahu sikit macam mana caranya. Okey. Jangan TV. Apa tu? Di belakang. Di belakang lah. Sini. Ikut si Bel tengok macam mana dia buat. Senang saja. Kau ngantuk kah? Ngantuk dia. Betul. Oh. Setahun sekali je hari raya. Belum lagi hari raya ke. Sudah. Dia bukan cing. Kamu kencing lah tu.
Kau siram dia kencing. Jabat tuan rumah jangan masuk dulu. Ver. Luar dulu. Apa dia buat? Bismillahirrahmanirrahim. Hui. Oh. Terus kau. Ingat cerita kan? Siapa jumpa bos. Aku yang adik-beradik aku tudung tahu perangai aku macam mana. Bismillah, jom kita batas. Allahu Akbar, subhanallah. Aku belum sebut hari raya lagi. Memang belum lagi guys. Sabar. Lampu ni. Lampu biru. Bismillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Si tahun hayati kali merayakan hari yang mulia ini. Selamat Hari Raya.
Boleh tahan kan? Semua bilik tandas boleh tahan. Allahu Akbar, Allah. Okay dah. Terima kasih Koko. Terima kasih Koko. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, tuan rumah boleh masuk. Ya Allah. Bil, ambil minyak dia dah, Bil. Terima kasih Baba, makasih Baba. 2K ingat. Habis dah. Ambil map dah. Ayo. Ha? Ayo dah. Apa? Ada jumpa barang apa? Dah tadi. Tapi itu bagi saya barang yang biasa saya jumpa. Duit shilling dengan tanah, kain kapan. Kacak topi pula. Kacak topi. Yang luar biasa apa? Yang luar biasa kepala ular dengan kepala biawak. Tu. Maksud siling apa? Duduk lah. Maksud siling apa? Maksud siling ni dia merangkumi semua tentang keadaan rumah, keadaan keluarga yang pernah bertengkar dengan pernah bertengkar, selalu bertengkar. Bertengkar. Sebab benda tu juga, sebab duit shilling ni, duit shilling ni adalah satu diorang buat mentera. Yang pertama satu mentera. Saya bagi tahu lah untuk awal-awal. Ini mentera dan juga dia bagi satu ada air ataupun asid untuk kalau orang pegang terus jadi macam demam, histeria, dia macam terus direct pergi tulang rusuk terus. Benda tu lah. Mungkin kita pernah terpijak ke benda tu, kita tak tahu. Asyik sebab depan bilik ada pintu. Ada apa-apa? Mau soal? Ada apa-apa bertanya? Maksud ya, yang seperti kita tersekat ke? Ya memang dia menangkap semua sebab duit kan. Mari sini. Mak dia dah okey. Cuma kaki dia lah tak berapa okey. Auzubillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Bismillah. Tak di sini. Sapu ni. Sapu, lepas tu sapu dekat mana yang sakit. Mana yang sakit? Sapu je. Urut dah. Duit shilling untuk apa? Duit shilling untuk beli belanja makan kau. Kalau ada shilling tu apa ni? Kalau ada duit shilling tempat niaga, ada apa je? Sebenarnya geng, itu adalah mentera orang. Macam contoh macam bismillah, bacaan bismillah, dia akan terbalikkan mentera tu. Lepas tu ada nama Tuhan, lepas tu ada nama jin-jin yang ada dekat situ. Boleh je saya baca mentera tu. Boleh, tapi benda tu syirik. Benda syirik akan terjadi ialah kalau kita nak buat dengan orang tu akan sakit, akan meninggal. Tapi di hari akhirat nanti dia akan tak cium masuk syurga nanti benda tu. Maksud duit shilling tu untuk keperluan semua, artinya untuk semua keluarga, betul? Tapi itu biasalah. Dah biasa aku jumpa benda tu guys.
banyak kali datuk lah. Oh, tu. Rezeki sempit juga. Ya. Selalu bertengkar juga. Biasalah tu. Tiap-tiap hari. Itu hari? Tadi pun sama. Tak apa. Yang penting benda ni sudah jumpa. Siap. Bagi saya benda tu dah biasa dia jumpa. Setiap rumah pun ada. Cuma benda tu tak tahulah baru ke lama. Tapi kain macam lama, Mungkin duit macam lama. Mungkin Tapi saya rasa macam baru. So, Tapi macam lama saya nampak. Taklah mungkin daripada kawasan rumah kamu dulu ke apa. ke rumah bapak saya. Kemungkinan. Kemungkinan. Kita tidak tahu. Tapi jangan kita fikir macam-macam lah tentang orang terdekat ke apakah yang kita fitnah lah. Yang penting sudah jumpa barang tu, kita reda aja. Tak payah berdendam dengan siapa-siapa. Itu yang paling penting. Nanti kalau kita berdendam lagi, syaitan tu lagi suka dengan kita. Okey? Itu nasihat saya lah. Tak apalah, tak payah berdendam ke apakah. Yang penting sudah jumpa barang tu, insya-Allah semuanya dipermudahkan. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, siapa mau cium? Busuk dia, ikut agama masing-masing, letak dekat sini semua. Nah. Tumpah. Mana dia? Hidup dia. Dia rasa tenang, fresh. Betul saya pun nanya. Betul. Ini di Indon atau di Malay? Di Afrika bang. Duit lama dari kubur bila tak tahulah. Tak lah. Saya pun tak tahu. Saya pun malas banyak mau fikir guys pasal benda tu. Kalau kita selidik benda apa yang kita jumpa tadi tu sampai ke hujung tak kesudah. Tanah dari mana, kain dari mana, kita tak tahu. Yang penting dah pakai. Minum. Sudah. Minumlah. Minum. Aku tanya kau, mana saja? Dia masih di boot ke? Patutlah punya tarik ada pening-pening saya punya kepala. Pening-pening? Ada mau rasa muntah. Sebenarnya selama ni kakak sakit ni sejak bila? Berapa bulan? Bulan berapa? Tahun? Bulan 4. Tahun ni? Sekarang bulan berapa? Bulan 7? Bulan 4. 25 bulan ni? 6 bulan? 2 hari masuk hospital. Saya kurang darah. 2 hari masuk hospital? Masuk hospital. Tapi sakit macam mana? Udah ada, saya kurang darah saja. Kurang darah saja? Kurang darah. Okey lah, yang penting dah jumpa barang tu lah. Tapi tak pernah sakit macam tu. Baru sejak sakit tu. Kurang darah lah. Sakit lutut sampai sini macam ada cucuk. Cucuk dekat tu, dekat tapak kaki lah. Kaki. Ya lah, betul lah. Barang tu lah. Bos dia. Okey dah. Jom. Balik. Oh ya, Starling pula. Kasih off lah Starling. Off siap. Banyakkan sembahyang Tuhan sentiasa ada dengan kita, betul. Rasa face
Dia boleh besok ada surface. Besok. Oh, ini semua anak-anak lah. Adik saya. Oh, adik. Oh, adik. Yang seorang dekat Lawas itu Lawas. Lawas. Oh, dekat Lawas. Sebelah mana? Kakak. Dekat Lawas tu. Aku juga tahu dia. Tapi dia dekat Lawas. Oh, dekat Lawas lah. Kerja kat sana lah. Terus lihat ya guys. Dia ni apa tu, dia lag sekejap. Online tak ada. Online dah nak habis lah kan. Dah nak habis lah. Laku keras barang ni. Sampai orang buat lian. Okey. Okey, okey. Okey. Okey terus. Yalah, barang tu sudah pakai. Okey lah kalau macam tu. Tu sakit. Okey, letak atas tapak kaki. Sapu tapak kaki. Sapu kaki. Yalah, barang tu sudah pakai. Okey lah kalau macam tu. Tu sakit. Okey, letak atas tapak kaki. Sapu tapak kaki. Sapu kaki. Yalah, barang tu sudah pakai. Okey lah kalau macam tu. Tu sakit. Okey, letak atas tapak kaki. Sapu tapak kaki. Sapu kaki. Yalah, barang tu sudah pakai. Okey lah kalau macam tu. Tu sakit. Okey, letak atas tapak kaki. Sapu tapak kaki. Sapu kaki. Tapak tangan sini. Sapu ikut abang masing-masing. Dalam hati. Semoga mak saya sembuh dalam hati. Nangis saya. Okey, kita dapatlah. Okey. Okey guys, line okey? Okey dah. Line okey kan? Okey tak line? Line okey? Black. Saya mau beritahu yang rumah datuk saya sana tu. Nanti saya dekat sana ada dengar bunyi benda jatuh lah. Jatuh juga? Macam ni jugalah? Dia masa Black jumpa benda tu, dia connection dekat rumah datuk saya dalam rumah dulu. Oh ya? Dia rumah panjang ke rumah ni? Tak, rumah macam ni juga. Rumah macam ni juga? Kami dari sana dulu lepas di sini. So kan benda tu. InsyaAllah nanti buat appointment balik lah nanti. InsyaAllah kalau mau. Tapi kena minta kebenaran seluruh keluarga lah. Tanah siapa atau rumah siapa. Dia yang punya rumah tu. Oh, kau punya rumah? Oh, tanah sendirilah, nama sendiri. Okay, nanti bincang lah keluarga yang lain. Kalau ada, dah kahwin lah. Bincang dengan isteri semua. Bincang dulu. Sebab ini kan live. Live. Tapi privacy saya sembunyikan lah. Nanti kan boleh tanya dengan kakak kamu. Macam mana? Okay, alright. Dah selesai dah. InsyaAllah. Itu kan?